Ada angin. Lepas tu pasir terbang. Sejuk. Tengok. Terbang. Sebab tak ada pokok. Duit raya mana? Kau lah bagi aku duit raya. Macam nenek-nenek lah pakai macam ni. Dengan baju ni. Kat kampung ha. Melah. Bagi aku Aku pergi rumah kau. Tak nak lah. Kau datang sini lah. Tak lah gurau-gurau. Kau datang bagi duit raya je. Ha? Bukan Syafiq. Syafiq buat apa? Selamat Kau datang bagi duit raya tu kau balik. Jahat. Itulah. Aku balik Pahang hari tu. Ini di Johor. Di Segamut. Apa sih? Aku balik. Aku kan diet. Tapi berat aku tak turun. Aku makan satu kali makan naik 10 gram. Bang kat mana? Dekat Raja Seberang. Sempadan Seberang. 1 jam. 1 jam kok. 1 jam je. Daripada sini. Hai. 1 jam je. Habis aku pakai baju apa? Selancar tak lah. Selancar dekat sangat. Kejap baru sampai. Makasih. Angkat lemang. Baru makan. Aku tak raya pun. Hello. Mak Yaya. Makasih. Aku raya satu rumah je. Tu pun tak raya. Tu pun tak makan. Aku minum je. Cuba raya. Dia mentah. Tak. Dia mentah rumah siapa? Dengan Muhammad. Baju aku RM10 tadi eksklusif. Tudung berapa ringgit lah? Tudung apa ni? Tudung apa? Aku beli kat mana aku tudung ni? Aku tak ingat lah. Seluar beli kat Muazzam. Baju pun Muazzam. Tapi kedai lain-lain. Ada call. Siapa call aku ni? Tak. Nombor baru. Siapa lah? Siapa dah? Kan nombor baru mana ada orang tahu. Siapa dah? Beli Selamat mana? Tak ada. Aku tak ada beli kat Selamat. RM5. Tak sampai kot. Tudung sarung. Bunyi apa? Tulis tak habis ke? Bunyi ke? Bunyi apa?
Aku nak duit raja betul-betul. Kenapa tangan aku jadi warna hitam? Oh, sebab terlindung dengan kerusi. Hah? Bunyi game ke? Aku tak main game lah. Tadi kot nak beraya, tak boleh. Tak terima tetamu. Tak rumah. Tak terima tetamu. Aku nak balik dah hari ni. Sekejap lagi. Terima kasih. Datang lagi. Yang. Nak lagi ya? Tak. Ada video nak pergi rokok cakap dia. Tak ada. Macam nak tutup lah. Oh. Aduh. Hah? Tak ada. Lain sikit. Tak tahulah tapi sekejap. Tak faham. Ya apa kau ni? Yelah mandi. Nak tunggu apa? Kau lah bagi aku duit raya. Kau kan kerja. Pakai tudung ni Boleh? Lipat macam ni. Boleh? Betul? Okey. Lepas tu tudung macam ni. Okey. Aku tak marah. Acik nak ni, nak balang. Acik nak coklat yang balut-balut kuning tu, yang ada banyak tu, yang bulat-bulat tu. Ada. Acik tak tahu nama dia. Tak kira tak bagi.
Wih. Berapa juta? Hah? Kenapa? Tak, kalau dapat coklat bulat-bulat tu tak adanya. Tolonglah pergi ambilkan aku punya ni, aku tak selesa lah. Sarung tangan dalam bilik. Dekat mana? Aku tak selesa lah. Tak lah, sebab tu ada tilam. Kat mana? Dekat dalam almari ada. Cuba tengok. Cuba. Aku tak tahu lah kat mana. Tak selesa lah pula. Berisi you. Aku tak berisi. Aku cuma sama je. Berat aku 49. Kalau aku tak makan 48 lebih. Bila aku makan hari tu 3 kali makan. Mula 48 lebih, naik 49 lebih. Lepas tu aku makan lagi, dia naik 10 gram. Dah makan sikit je. Cuba naik banyak. Naik banyak. Naik 10 gram. Katong hari tu. Aku dekat Selamat. Dia nak balik dah petang Garang kot. Ke malam sikit. Tak tahulah. Panas gila. Aku tak nak lah ni. Aku nak berapa juta. Nak tahu berapa juta. Macam berbaloi nak bagi. Berapa juta. Sini panas tapi berangin. Kau tengok tu daun tu bergerak. Lepas tu kalau pasir depan kau boleh tengok pasir tu terbang. Selancar ke tak? Selancar jauh pada bandar. Bawa atas raya. Itulah. Rp1 juta. RM1 juta berapa ringgit? Berapa ringgit? Aku dekat Malaysia. Bukan dekat Indonesia. Berapa anak? Ada banyak. Kalau dekat sini ada 9-10 kot. 10 rasanya. Kalau dekat sana tak ada. Kat sana banyak. Lagi banyak. Kalau dekat Katong tak ada. Dekat sini 10. Dekat Kedah ada banyak. Kat sini anak aku ada seorang dalam rumah. Dia tak nak keluar. Dia merajuk ke apa ke. Tak tahulah. Panggil-panggil daripada tadi tak nak keluar. Dia nak duduk dengan atuk. Dia tak nak duduk dengan maklum. Kenapa? Aku tarik. Dia tak payah tarik lah. Dia memang pendek. Orang gitu. Tak apalah. Ketat lah pula. Baru selesa. Tak pakai je tak selesa pula. Kau tengok tangan aku. Malu lah. Mas turun nak? Nak duit raya? Nak pergi kedai mas. Tapi aku tak nak beli lagi. Aku nak kumpul sikit lagi. Tapi banyak tapi lah. Tengah sadar. Tiba je. Pukul korang. Tahu lah. Saya 18. Ya aku tua. Jalan ke Terima kasih.
mandis. Hah? Sekejap lagi. Pergi mandi. Gerak tak tahu. Tak pasti. Mungkin malam ke? Tak jam. Tak kerja lagi. 2 jam dia sampai. Kau ingat aku naik apa? Apa terbang? Jangan. Awal filter sebab muka aku tak tahu kenapa muka aku jadi macam ni. Sekejap. Nampak tak dekat cahaya belakang? Dia, aku tak tahu. Lepas tu dah lah raya pertama tu aku make up dekat sini mengelupas. Besar. Lepas tu kat mana lagi tak? Mengelupas. Kepala otak dia raya pertama muka aku mengelupas. Pukul 10 pagi. Aku tengok muka aku dah mengelupas teruk. Gila. Tak tahu kenapa. Kau 2 jam. Pakai sunscreen. Aku tak bawa. Aku tak bawa. Dia mengelupas kat sini. Dia macam besar. Mengelupas besar. Bukan mengelupas yang halus-halus. Yang besar tu. Yang boleh tarik macam kulit kau tertarik. Tak ada gambar. Aku tak ada gambar raya. Aku raya pakai baju raya 3 jam je. Daripada pukul 7. Pada pukul 7 sampai pukul 10. Pukul 7 tu pun pukul 7 berapa baru aku pakai baju raya. Sebab pukul 7 aku mandi. Lepas tu aku make up pula. Jadi bukan pukul 7 lah aku pakai. 7 lebih. Tak ada gambar. Nanti aku ambil gambar. Kebau. Takut. Jangan dia lalu kat sini sekarang. Dia langgar aku. Aku dekat rumah. Rumah banyak. Budak tu lari daripada kebau. Kelakar. Si Ahmad. Petang-petang sikit aku balik. Pukul berapa dah? Ada ni. Siapa yang call aku ni ya? Tapi dia call dekat nombor baru. Aku tak ada orang tahu nombor baru aku. Mata raya. Tak yalah aku. Mak aku ada dekat sini. Kalau keratung boleh lah nak datang raya kan. Saya dekat keratung. Nampak tangan tak? Aku pakai separuh je ni. Aku duduk dekat ayam Jadi biasalah. Tapi korang tak bau. Aku je yang bau. Tapi tak bau pun. Jauh sikit je. Daripada tempat kau. Tak adalah jauh mana pun rasanya. Jauh sikit je. Tambah lagi setengah jam. Itu itik. Aku tak ada itik. Aku ada ayam. Jauh sikit je. Tengok tu. Duduk dekat ayam. Ayam dalam sangkar. Dia duduk dalam reban. Dia duduk dalam sangkar.
Ni ayam lain punya. Ni ayam lain. Orang ayam lain duduk dalam reban. Dia duduk dalam sangkar. Ayam yang duduk dalam reban, ayam betina dengan anak-anak. Tapi tak ada takut. Pakai filter, muka aku tak elok. Muka aku jadi, nampak tak bintik-bintik dekat dahi tu? Entahlah. Lama lah sampai sini aku dah nak balik. Mana si Wan tadi ah? Kata nak bagi aku duit raya. Mela datang. Tak payahlah datang. Bapak aku tak ada dalam rumah. Sebab siang. Ya aku tak ada lain. Baru hari ni aku pakai hotspot. Pasal bapak aku tak boleh pakai sebab untuk CCTV je. Tak ada lain. Rumah mak lagi tak ada lain terus. Aku tak main handphone. Kalau sekejap aku keluar, adalah lain sekejap. Berapa juta? Nak bagi berapa juta? Juta dia. Tak sunyi tak lain. Dia sana Sekom aku pakai Maxis. Raya kan termurah dapat. Aku tak raya. Aku pergi mana nenek aku pun sekejap tu je. Tu aku balik. Orang ajak pergi rumah-rumah aku. Malas. Kalau dekat rumah mak aku pakailah sekejap-sekejap mak punya hotspot. Pakai sekejap-sekejap. Suruh adik aku pergi beli SIM, aku bagi dia 20. Lepas tu orang tu tak bagi beli. Dia kata kena beli sekali dengan internet. SIM tak dapat, duit balik pun tak dapat. Adik aku punya kerja. Ngelat dia tu. Dia suka mengelat. Lalat ni sibuk lah. Duduk kat ayam tu je. Aku ke ayam. Kambing. Weh, bodoh. jangan blok dia. Harap bermarah. Daripada bapak aku, dia buat lemang, kepala dia terkena apa nama tu, pisang. Dia marah pisang tu. Ya, aku sama macam bapak aku lah. Dia marah pisang tu sampai dia tebang pisang tu. Tebang pokok pisang. Sebab kacau dia. Aku ikut siapa? Ikut bapak aku. Aku marah. Panas lah. Mana angin pergi ni? Tadi ada.
untuk bapak masa lalu. Taklah. Besar tekak. Kalau tengok tekak aku tak besar tu, maknanya aku kepit. Awak! Awak! Salam. Dekat rumah bapak. Bapak. Apa raya? Tak ada orang nak ajak aku raya pun. Panggil aku datang rumah. Sekejap aku datang rumah. Dan perjalanan balik tu aku singgah lah. Singgah raya. Hawa! Hawa! Cepatnya Mary turun. 70 dah. Lagu apa? Aku tak pernah dengar pun lagu macam tu. Gendap kan? Ya. Semalah. Jadi ayam aku kat sini. Duduk depan aja. Depan sini je. Okey tak sini? Terang tak? Terang lah. Tengok nampak tak muka aku? Jadi teruk kan? Jadi teruk. Aku tahu kenapa. Aku tukar sabun kot. Sebelumnya aku pakai sabun warna biru pekat. Kali ni pakai sabun biru tak pekat. Sabun biru cair. Ada kipas sini sedap. Tak ada, ni aku beli dekat sana. Tak ada, aku pergi Wasan tak ada. Mungkin habis kot. Jadi bintik-bintik macam tu nampak kat dahi aku tu. Kat pipi pun ada. Aku tak pakai pun. Aku pakai yang apa dia nama dia? Penutup dia warna biru. Dia picit-picit. Botol dia warna putih. Aku pergi satu tempat je. Malas nak pusing banyak tempat. Sebab masa pergi tu orang dah keluar pergi beli barang raya. Jam. Aku naik kereta bukan motor. Naik motor boleh lah. Dekat Wasan. Biar aku beli dekat kedai tu terus. Mak je macam mana depan tidur. Aku pakai baju ni sebab baju ni dia tak tebal. Jadi panas pun kurang.
Asing. Kedak weh. Selamat hari. Hari dah habis. Korang rasa lama tak hari Jumaat tu puasa? Aku rasa lama gila. Aku tak sanggup nak nahan waktu tu, tapi aku tahan juga. Rasa macam lama sangat. Bikin masa. Aku pun datang sini, sampai sini 10:50 berapa pagi. Abang filter tak nak lah. Aku pakai rok ni sebab aku nak tutup dekat pipi-pipi ni. Yang ada keluar ni semua. Sampai sini, aku Jumaat puasa guys. Hari Khamis yang lama tu. Hari Jumaat tu yang aku tak puasa. Hari Khamis aku puasa sampai habis. Hari Khamis lah yang selama. Habis aku cakap, hari Khamis yang aku puasa penuh. Walaupun rasa lama. Habis. Hari Jumaat tu aku tak puasa. Duit ayam boleh tak? Kau bagi aku. Tak puasa penuh tak? Nanti aku ni lah, aku puasa penuh lah. Aku puasa penuh lah. Aku ganti lah. Nanti korang pun kena ganti sama dengan aku tau. Kita sahur sama-sama. Tapi lambat lagi lah. Ayat apa? Dah nak gerak ke beg aku? Tak ambil. Pakai ni je lah. Tak apalah. Boleh lah. Malas? Apa kau malas? Berapa juta? Aku terima yang juta-juta je. Raya. Tak raya. Gelap kan dia? Nampak aku macam ni. Tak apa, nanti balik sana aku beli baru. Sabun baru lagi. Aku rasa tak boleh pakai kot sabun tu. Ada orang tak tahu nama kau? Nama apa pula? Hah? Nama apa pula ni? Ambilkan beg. Tak boleh? Pergi. Dah, tu je. Simpan. Nak simpan? Ambil lah. Smart je. Dah. Cepat beg dia turun. Sebab terang kan kot. Enggak. Beg je. Macam mata tak payahlah kot. Malas lah. Aku dah make up. Hai. Tak, ada juga bendera tu. Tapi aku memang dia. Aku memang dia. Akulah. Kalau bapak aku tak tahu. Kalau aku memang dia. Yang warna merah tak ada. Yang warna hijau tak ada. Tak ada. Nampak dagu dua aku. Dah. Hawa. Kenapa? Hawa. Ada ayah tak?
Tak ada. Awak! Oh, tidur. Pipi bawah-bawah tu. Kan terang bawah pula. Nak ikut tak? Keluar. Pergi ambil tudung. Pergi bandar. Tak nak? Duduk seorang. Nak duduk seorang? Nak duduk seorang? Nanti kalau. Biarlah dia tak nak, tak ada slipper. Salahkan Peter. Nak ikut. Ha? Dia dengan makcik. Ya, dia dengan makcik. Dah ke? Injil kat tangan tak tinggi. Betul. Ingat dia. Tip. Pergi rumah abang lah. Tanya abang ada tak nanti. Pakai lari. Kyler. Bandar dulu. Malah. Kalau ada dekat rumah bapak dia, kita pusing dekat situ je lah. Rumah bapak tu. Kalau ada sana. Ni kan Dora. Dora hawa. Kat kampung. Lebih kering lah. Tengok ni. Kau ke belakang rumah lah. Kau ni. Mana ada kawan macam ni? Tek tinggal Joya. Tek tinggal Joya. Siapa Joya? Mek tahu aku siapa Joya? Siapa Joya? Tanya dia. Ha. Siapa Joya? Temat je Joya, Mek. Tahu dia. Joya. Siapa Joya? Joya tu jauh. Siapa Joya? Kau tak berani letak. Tak ada orang datang nanti ke? Takut orang pergi parang. Aku masam. Siapa yang baru bangun tidur ni waktu-waktu ni? Akulah. Sebelah siapa? Atuk. Atuk. Ni Atuk. Atuk. Tu tak apa. Pok Hang. Pok Hang. Terkena. Jual. Kau semua kau nak. Sakit. Sakit. Dia sakit. 200. Ambil yang kecil. Tahu bangun. Pok Hang. Ya je kau. Apa dah hitam lah. Panas gila.
Kat sana lagi panas nanti. Tak boleh. Dia pun ada tu je. Ada 4 tak? Berapa tu? 2 kat rumah mak 2. Ada 4. Ada lagi seekor yang semalam tu. Yang gatal tu. 5. Lagi dia rendang. Dia rendang ayam hutan. Hitam kan? Dia coklat. Ini angus. Ini kicap. Kicap. Ini ketiak putih. Ayah. Apa? Kopi susu. Latte. Sedapnya. Pasti dah sih. Lemak. Sama. Apa? Kenapa? Hah? Cermin? Angin? Timing? Ya Allah, kepala, telinga. Ya tu. Naik kot dulu. Balik sekejap lagi. Tinggal di sana. Mana tak nak ikut? Hai. Nampak gemuk lah. Dah, bye. Terima kasih.